Peserta dai cilik ini yang bernama Muhammad Rahish Idris bin Muhammad Faizan mewakili SK Convent Tanah Rata Cameron Highland akan menyampaikan solat 2-4-4-3-4. Hello. Ya Maisha. Ya, nanti Abah balik nanti. Kita solat sama, ya? Maaf. Adik perempuan saya ni dari kecil. Masya Allah. Dia seronok solat sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Barisan jurian segak bergaya, para hadirin bakal ahli syurga. Semoga semua dalam rahmat yang esa. Orang beriman kena banyak sabar. Nak tanya ni hadirin apa khabar? Alhamdulillah. Dari 50 dikurang ke 5, Rasulullah menaiki burak berjumpa yang esa. Kalau hadirin bijaksana, apakah tiket masuk ke syurga? Kawan-kawan ada yang tahu? Iya, tiket untuk masuk ke syurga adalah solat. Solat adalah perintah Allah buat hambanya, meminta, menangis, meluah segalanya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat 45 surah Al-Ankabut ini, Allah beri gambaran kepada kita solat menjadi kunci segala kebaikan. Jika ditinggalkan, sudah pasti mengundang kemurkaan Allah. Hadirin, sepatutnya kita solat 50 waktu setiap hari. Tapi Rasulullah berkali-kali naik ke langit mohon kepada Allah dikurangkan solat sehingga 5 waktu setiap hari. Setiap gerakan dalam solat, takbiratul ihram, rukuk, sujud, tahiyat hingga salam, ada hikmah dan manfaat yang mendalam. Oh diri, kadang kau rasa sedih, rasa sunyi dan rendah diri, ubati diri dan solat. Menurut kajian dari Oxford University, solat dapat mengurangkan depresi. Masya Allah. Dari sudut sains pula, gerakan ketika solat banyak kebaikan kepada sistem saraf dan aliran darah. Misalnya, ketika kita rukuk begini. Posisi ini memberi tekanan kepada tulang belakang dan ia juga mencantikkan sistem penghadaman kerana ia memberi tekanan kepada abdomen. Nabi tidak tinggalkan harta emas permata, tapi baginda tinggalkan pesan jagalah solat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku rindu padamu. Andai Rasulullah masih bersama kita, pasti baginda sedih melihat umatnya sibuk main Mobile Legends dan layan TikTok. Hadirin sekalian, Allah sudah sediakan satu talian untuk hubungi Allah. 2-4-4-3-4. Iya, 2 rakaat di waktu subuh, 4 rakaat di waktu zuhur, asar dan isyak. 3 rakaat adalah waktu maghrib. Ingat ya, 2-4-4-3-4. Pengajaran dari cerita ini ialah solat itu tiang agama. Pergerakan solat memberikan banyak kebaikan untuk kesihatan dan solat menjadi benteng daripada perbuatan buruk. Ingat ya hadirin, janganlah kita menangguh solat kerana Allah tidak menangguh kematian kita. Sekian, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.